Selamat pagi guys, bertemu lagi kita di Biar Jadi Channel. Pagi ini aku merentas hutan sedikit. Kita udah masuk dari pagi tadi, so kita tengok kawasan lah sebenarnya. Kita buat penandaan. Jadi kita layan kehijauan di dalam hutan pada pagi ini. Oke guys, hutan pun boleh dikatakan masih terpelihara. So kita udah matlamat. Sebab apa kita pergi masuk hutan nih. Kita tengok flora dan fauna. Pergi dengan bapak aku, dia lebih arif. Oh, sini ada jalan rupanya, jalan denai. Dia lebih arif. So kami akan merentas kawasan ini. Kita menuju ke atas sedikit. Kita tengok suasana ada. Kawasan ini sepertinya ada jalan. Ini jalan apa? Mungkin jalan bawa dulu lah. Sini ada anak sungai. Anak sungai guys. Oke guys, di sini kita memperlihatkan suasana sungai kemenyan. Sungai lah. Sungai. Sungai bukan sungai Jokoyan. Mata air. Padin ang turut ne. Ito na ang di antara kung ano len ako? Nakat. Bukan. Kasi din turut ne kako din Maraya pa ko kasi. Ada gi sungai din on Banyak sungai di sini guys. Ini pun masih ada kawasan yang rata lah. Lama tak pergi kawasan ni, so kita ronda-ronda. Kita tak cari apa pun, kita tengok kawasan saja. Jalan dia memang bagus. Memang jalan balak dulu lah nih. Jadi memudahkan kita orang-orang kampung. Jadi setelah balak dah tak ada, pokok-pokok dia terpelihara balik lah. Jadi yang tumbuh balik ya. Banyak kayu-kayu dah nih. Kalau spesies kayu-kayu hutan nih, ya memang cukup bagus. Sebab apa? Sebab jenis lurus-lurus ya.
lurus ya, tak ada bengkok-bengkok. Sebab tuh bila kita berada di dalam hutan kan, walaupun sekarang nih mungkin tengah hari, tapi kita duduk di bawah rimbunan pokok-pokok nih, ianya menjadi gelap. Dan kita akan pikir, macam nak hujan ya. Tapi sebenarnya tidak ada. Oke, kita teruskan nih. Kita tengok sampai mana nih, bapak aku nih bawa. Bagus nih, udah ada jalan, kemudahan. Nanti senang lah, apa-apa project udah ada jalan, cantik. Cuma Kira kalau nanang no usuri cet maraganyan lah. hah? Kira diri ame mau nahunya tanah usuri cet bah. Mesti maraganyan lah. Oh, Noi balah non dikit. dari nak sungai kon Oh. Yang bantara siat ni. Anak Oh. bakaso. Dari nak baka minta mak diko. Lag baka ngantat iya. Maraga jamai, maraga je juga. Di naun. Anak. Oh, Oh, dah hutat ni tok ni. Ngagwanya lalu si tengah berai banu anak di Bali. Kalau laki tebo. oh. Bapak aku kata apa? Kalau kita cari benda nih, mau kita cari daun nih. Ini adalah daun sake. Daun sake nih selalu orang buat bakul, orang buat tikar. Dia kata kalau kita cari benda nih nanti dekat kedai Cina tak laku. Nak bantara sampai-sampai di sini nak budak. Oh, ngati dikit kaya damai di ko bantara sini. Oh, Anak masuk dak ko. luas lagi kosan nih guys. Mesti babut ni lapang mesti. Bapak aku kata kalau musim babi hutan banyak dulu, sini lapang kosan nih. Orang selalu cari-cari babi hutan, bermalam semua. Tapi sekarang nih memang tak ada dah. Babi hutan pun tak mau turun dah. Aku tak tahu sampai mana ada nih. Rasaku udah jauh dah dari jalan tadi. Mungkin dalam 400 ke 500 meter kot. Dari jalan tadi ke sini. Itulah tadi guys, serba sedikit bapak aku cerita. Sekali-sekala ada melawak, memang tak leblah dia punya lawak. Tak apa, kita layan slow-slow ya. Biar kita menikmati suasana alam. Mbak kami hari ini memang budget kalau boleh sampai ke petang. Kami akan sampai ke petang. Mbak, kita orang ada bawa bekal. Aduh. Ui, diri. Oh. Bapak aku kata sana ada sungai. Tak tahulah sungai besar ke kecil ke. Nak peluk buta apa nak bajak ni. Jalan tidak licin. Tuh seberang sana tuh. Sepertinya ada jalan lagi. Sepertinya ini adalah sungai. Oh, nih sungai dah bapakku cakap. Oh. Hanyalah sungai Ha. Sungai tak berupa sungai. Dia aliran air waktu kemarau, waktu tengkujuh saja. Tak apa, kita tengok dari dekat. Tuh. Sungai tapi macam tak ada air. Inilah antara, dipanggil sempadan lah, boleh dianggap sempadan. So dari jalan tadi tuh, dari jalan sampai ke sini
Oh, mengalir juga air dia. Dah mati dia ni. Awak nak berpangsi Arab dia. Oh, kayu mati. Musuh Richard kau mai? Hah? Siapa? Ni aku ni. Oh. Okey, bermaksudnya ni kawasan aku punya Pak Su. Dia berantara dengan ni sungai ni. Nak sungai. So mana-mana nanti aku ingat nak bagi tanda juga. Oh. Oh. Hidden gem. Ada air terjun guys. Tapi kecil lah, air terjun kecil. Oh, kira okey lah ada enggak air mengalir kat sini. Aku ingat ada sungai mati. Ada sungai guys. Oh, tu. Ada anak air terjun. Bolehlah kalau nak buat apa, cuci-cuci muka boleh ya sini. Jadi kalau kita nak mandi ke apa, kita buat empangan, kita apa? Kita takung air dah, baru boleh mandi. Jom kita ikut bapak dah. Dia sibuk apa? Dia sibuk potong-potong pokok, aku sibuk dengan kamera. Sebab apa? Sebab aku nak jadikan video ni nanti sebagai bukti di mana-mana tanah ataupun kawasan sempadan, macam itulah kiranya. So nanti di masa-masa akan datang tak adalah apa ada pertelingkahan. Melalui video macam ni lah aku senang nak refresh balik nanti tu hari nanti. Dia ikutkan aku first time juga sampai masuk ke dalam. Belum ni aku ada pergi juga, tapi setakat jalan raya tu je lah, jalan yang aku tunjuk tadi. Baru first time ni aku pergi masuk ke dalam sikit. Dari kapal anian pun nak turut. Oh, Bagasilah memayang kau deh. Oh, sini antara ada jalan raya sini. Ada jalan balak dulu. So tidak susah lah, kita tak perlu nak tanda apa. So ini adalah tanda sempadan dengan aku punya Pak Su kawasan ni. So dari ni naik ke atas kita punya. Oh, yang penting ada anak sungai. Tapi apa hal aku nak bagi tanda juga sini nanti. Bagi tali merah tadi. Tapi tak kisahlah sebenarnya. Mau kita nak tahu ataupun kita nak menandakan kita ada hadir kat sini. Tak risau, ni adalah sempadan dah. Ada nama ya, dah mai aja deh. Bagian yang kau deko, kau nak suah nama ya. Ada apa mancar? Ya ada lalak aku aja deh. Berarti ngamaraganyan ngaramuska mancarang tinggi kuala. Ngaramus. Lekuk kemancar kau. Sampuan badangung. Sampuan. Sampuan kau ada iman kau nak suah nak kau gila nama ya. Di kawasan kau gak jadangan. Berarti nyan lain lah. Lain lah nyan berarti. Mancar lain. Aku nak suah nama main badangung, main anak badangung tu. Mancar kau nahui aku. Mereka nyan ada tu nak ni meh antara mek silian aku meh. Au. Nyan ke. Au. Nyan naik ke atas naun. Ayo, kawasan Nu nak makanan. Nian bagian nunggu bagian yang lain. Naun ke motong ya antara kita dengan silian nah. Lakuannya. Nah banyak dah dimotong dikasih mereka nian. Au. Sian aku kosong aja aku ngalakan kau sampai ke jarami. Andiri ambus aku ke. Kira jaya apa tanah kau? Kan kemadat. Jaya kira. Jaya. Oh. No. Ayo kau mai jual temari mah. Anyan sungai nak. Sungai nyan. Sungai nian. Sungai nyan. Nyan no usuricet. Nian anu. Nyan ngaramus nyan maraga diri nyan lah.
Nah, Maraga dirinya. Oh, di sianya kota ikan, di sia di Marik Tanda. Kumarit tanda. Nah, Marik Tanda sampai ke sungainya nuga. Amay. Anyantai ba? Kalau diri Oh, bagian Tapi sungai. dyan na di mo niyan. Oh. Dyan na di mo, tapi bagian niya nuga, bagian tanan niyan. Nya ko niya. Niya na kay bantarangan si Richard ko. Ang tandaan din na untay dapat motong kasi at kan kuno jokwas ni antay dapat turut. Oh. Nutok jarami ko tay. Ako niya. Sungainya nuga tandai. Ha? Sungainya nuga naik koi antarai. Ngamay. Antarai ba? Sungainya nuga. Ni Antulen, sungai ni Antulen antarangan si Richard. Yan di Kebatangan na busi. Oh. Ko na di mo ko bagian niya nuga. Nyan dah bukat nyan bagian ni. Hanya masih bagian anu ko naun kaya antara yang silian na. Oh, oke guys, kita teruskan perjalanan. Kita akan menuju masuk ke dalam lagi. Di jalan dia apa? Kawasan dia tidaklah terlalu tebal. Sebab dia melalui jalan balak tadi. Jadi tak ada masalah. Sebab kawasan ini dulu dah pernah diusahakan, pernah di clear, tapi dah sekian lama lagi kita tak tanam apa-apa, cuma ada tanam durian semua. Betul dah jadi tebal balik macam ni. Pokok-pokok dah pun dah besar-besar dah ni. Mau belas tahun dah. Dekat sana tadi ada pokok-pokok yang bagus. Bagus untuk dijadikan papan. Wow. Ini pun ada juga sungai. Ada juga sungai. Tapi ini kering lah. Ini cuma laluan air banjir nih. Masih lagi menuju ke atas. Faktor sebab apa pokok-pokok hutan ini kan ininya dah merimbun. So yang di bawah-bawah dia nih kurang mendapat cahaya matahari. Batunya tidak tebal. Lagi terasa ingin tahu apa yang ada di depan. Ada dengar bunyi burung guys. Ini nanti akan terus ke kaki bukit sana tuh. Dia ada bukit. Last kali dia udah bukit. Tapi aku rasa tak sampai ke sana. Oke guys, kita dah jumpa tertembus kawasan lapang nih. Oh. Mungkin jalan juga nih.
seperti kawasan lapang. Siapa? Hah? Pongkote. Pukuti. Niyan dah nak si Liana siya. Niyan magkalipan ko tayo nga ka bukid. Oh. Yang dah hari ka bukit. Di ka bukid. Nga di ka mancar ko ma. Tapi nyan masih no usuri chat lah nyan. Nyan masih no usuri chat lah. Masih anu yan. Yan hari kasihan. Wah. Magalipannya malar masih nu Oh. Deko anu siya dah anak dapat nyari ke atas lagi. Au. Oke guys, hari pun dah hujan, so kita stop dulu, kita stop merekam, nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita masuk ke dalam, kita cari tanda sempadan lagi. Oke guys, kita dah sampai di puncak bukit, sini ada bukit, lepas itu ada sepokok durian dekat sini. Ini adalah tanda antara adalah tanda sempadan dah. Pokok durian nih. Ngam-ngam atas bukit. Oke guys, kita dah sampai dah dekat penghujung dah nih. Bawah dan ini ada lurah, dan situ adalah sempadan. Di atas lagi orang punya. Jadi kita lepak di tunggul pokok belian. Sekarang ini pun jam dah mungkin dalam pukul 11 pagi. Cuaca cantik, kejap tadi hujan, sekarang ini panas balik. Oke guys, sekian saja dulu perkongsian aku pada hari ini. Aku bawa korang pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Dan kita mencari tanda-tanda sempadan tanah. So, penting, benda itu penting sebenarnya. Untuk kita lah. Supaya senang kita nak buat kebun ke apa kan nanti. Jadi penting kita tahu sempadan tanah di antara siapa-siapa yang ada sekeliling kita lah. Oke guys, jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Salam sayang buat semua. Bye bye.